Hai, namaste. Nama saya Lavanya dan ini kisah saya. Ibu bapa saya kata mereka berikan nama ini kerana berharap saya akan secantik dan bahagia dengan nama ini. Saya anak tunggal, jadi saya juga anak kesayangan. Ibu bapa saya berharap berkat nama ini saya akan disayangi dan hidup bahagia. Lavanya bermaksud cantik, indah atau diberkati. Suatu ketika mereka pernah bergurau, menginginkan saya secantik bunga di taman dan seindah bulan di langit. Tapi saya rasa agak keterlaluan jika begitu. Tetapi setiap ibu bapa tentu harapkan yang terbaik untuk anaknya, kan? Saya ada teman lelaki, namanya Arman. Kami sebenarnya hendak dijodohkan sejak kecil lagi. Arman 3 tahun lebih berusia dari saya, tetapi dia sangat bertanggungjawab dan baik. Pada usia yang masih muda, dia sudah mula mengambil alih perniagaan keluarga. Namanya sudah mula dikenali ramai. Selain itu, dia juga disegani dan dihormati. Dia boleh dikatakan calon suami yang sempurna. Dia selalu ada bila saya amat memerlukan. Dia sering menjaga dan melindungi saya. Tak pernah sesaat pun saya risau atau takut bersamanya. Arman sering memanjakan saya setiap kali saya merajuk. Dia pujuk. Dia juga selalu memberi saya galakan. Tiada hari yang berlalu tanpa saya merasa gembira. Dengannya, kami juga sudah merancang majlis perkahwinan setelah saya tamat pengajian nanti. Tetapi langit tak selalu cerah. Manusia cuma mampu merancang, tetapi Tuhan berkehendak lain. Semuanya berubah. Arman adalah peminat tegar sukan kriket. Sukan ini adalah kegemaran rakyat kami. Suatu hari yang bakal mengubah segalanya, Arman mengajak saya menemani ke perlawanan persahabatan kriket. Kami juga memang penyokong setia kelab yang bertanding. Dipendekkan cerita, pada awalnya suasana gembira dan penonton teruja. Namun, apabila berlaku perselisihan faham antara pemain tuan rumah dan pemain tetamu, pengadil masuk campur tetapi berat sebelah. Kesalahan dilemparkan kepada pemain tetamu walaupun jelas dilakukan pemain tuan rumah. Suasana bertukar kecoh dengan para penonton juga tidak berpuas hati dengan pemain termasuk pengadil. Pada mulanya, hanya pasukan bertanding yang bergaduh. Perlahan-lahan para penonton juga mula masuk campur. Suasana bertukar ganas. Semua orang mula panik dan melarikan diri. Para penyokong semakin tidak terkawal. Mereka bertindak balas pada penyokong lawan. Mereka tidak menghiraukan keselamatan orang lain, tidak peduli pada wanita dan kanak-kanak, apalagi jika ada warga emas. Tetapi nasib saya baik. Arman melindungi saya dan cuba membawa pergi. Saya benar-benar takut dan menangis ketika itu. Ketika hendak menyelamatkan diri, beberapa orang lelaki menarik tangan Arman dan menolaknya. Saya menjerit dan cuba meminta tolong. Saya juga berusaha menghalang mereka daripada membelasak Arman. Saya ditolak kuat tetapi tetap berusaha meraih tangannya. Saya hanya mampu menangis dan menjerit berhenti sambil memandang Arman dipukul, ditendang dan dipijat. Saya melihat Arman sudah mulai lemah dan tak berdaya. Walaupun begitu, dia masih cuba melindungi saya, tetapi kudratnya yang hanya seorang tidak mampu menahan, apalagi begitu ramai lelaki ganas yang tak berperi kemanusiaan. Saya meraung, merayu mohon agar kami dilepaskan. Beberapa ketika kemudian, polis datang meleraikan pergaduhan. Ambulans juga sudah dihubungi. Para lelaki yang tadinya ganas lari bertempiaran dikejar polis. Saya segera berdiri dan mendapatkan bantuan kecemasan. Arman segera dibantu dan dilarikan ke hospital. Hai, selamat datang ke Blue Bear Channel. Jangan lupa untuk tekan subscribe, loceng untuk notifikasi, share, komen, dan like. Saya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tolonglah selamatkan Arman. Saya benar-benar takut dan bentu. Orang kata orang baik selalunya pergi dahulu. Saya tak mahu kehilangannya. Sebaik saja doktor keluar dari Dewan Pembedahan, saya terus bertanya keadaan Arman. Menurut doktor, keadaannya tidak baik. Dia masih dalam keadaan kritikal. Mendengar itu, saya rebah. Selepas ini, jika dia selamat, saya janji akan tunaikan permintaannya. Arman tak sedarkan diri untuk beberapa hari. Selama itu juga saya tak putus berdoa. Selepas beberapa hari, akhirnya dia sedar. Tetapi, di sinilah segalanya berubah. Sebaik sedar, dia diam. Tapi tak lama dia seperti meracau dan ketakutan. Dia perlu ditenangkan. Ini selalunya terjadi setiap kali dia melihat saya. Keluarga Arman marah besar setelah mendengar berita yang menimpa kami, walau tidak berkata secara terus.
Saya tahu mereka salahkan saya. Waktu itu, mereka tidak berada di India. Mendengar hal tersebut, mereka segera balik dari England. Disebabkan itu, keluarga Arman meminta saya untuk tidak mendekatinya buat masa ini. Mereka telah mengupah seseorang untuk menjaganya. Tambah mereka risau jika keberadaan saya mungkin mengganggunya. Tetapi orang yang diupah untuk menjaganya adalah seorang wanita rupawan. Dia mungkin baik dalam kerjanya, tetapi hati saya menafikan. Semakin lama, mereka semakin dekat dan mesra. Melihat itu, hati saya sakit. Saya teman wanitanya, tetapi dia seakan dingin atau memang dingin. Rasanya saya seperti orang lain di matanya. Dia tidak lagi melayan saya seperti dahulu. Kemesraan mereka membuat saya seperti orang ketiga dalam hubungan. Dia tidak lagi mempedulikan saya. Sikap keluarga Arman juga berubah. Mereka berterusan melarang saya daripada menemuinya. Mereka melayan saya dingin dan tidak sekalipun ingin mendengar penjelasan saya. Saya semakin jauh dari Arman, manakala pria, wanita itu semakin dekat dengannya. Saya hanya mampu melihat mereka dari jauh. Setiap kali melihat mereka, saya sedih dan kecewa. Kemesraan mereka seolah adalah pasangan kekasih yang sebenar. Keluarga Arman juga tahu dan seperti merestui hubungan mereka. Layanan mereka terhadapnya mesra, seperti layanan mereka pada saya dahulu. Kini semuanya berubah drastik. Baru sahaja saya ingin menjenguk Arman, mereka mula menarik muka dan menunjuk sifat tidak sopan pada saya. Saya sedih. Saya tak minta ini semua. Saya mahukan kemesraan yang dahulu. Saya mahukan Arman yang dahulu, yang penyayang, yang mesra. Saya mahukan Arman saya. Saya tak minta lain, hanya itu sahaja. Kalau saya boleh ulang masa, saya akan menolak pergi ke pertandingan tempoh hari. Kalau perlu, biarlah saya menggantikan dia. Biarlah saya yang cedera dan terlantar, asalkan dia selamat, asalkan dia tak berubah, asalkan saya tak hilang dia. Sebenarnya, hasil pemeriksaan doktor dahulu, Arman disahkan mungkin hilang ingatan kerana kecederaan teruk di kepalanya. Hanya sahaja doktor tidak boleh pastikan sama ada hilang ingatan secara kekal atau tidak. Dia juga menghadapi trauma yang besar. Tambah doktor lagi, kemungkinan dia masih dihantui kejadian itu dan memilih untuk melupakan. Kejadian ini membuka ruang bagi seseorang yang lain menjadi memori baru baginya. Supaya semakin berani, dia terang-terangan cuba memisahkan kami. Saya masih berharap kami boleh menjadi seperti waktu itu. Saya percaya Arman masih boleh ingat kembali dan ada ruang untuk kami masih bersama. Sehinggalah saya dikejutkan dengan berita perkahwinan Arman bersama pria. Saya tak percaya Arman memang melupakan saya. Saya tak tahu siapa yang mengundang saya, tetapi saya tetap pergi ke majlis itu. Suasana gembira dan meriah. Sudah lama saya ingin melihat Arman berpakaian pengantin. Saya selalu berangan kami akan mengikat janji. Pada hari perkahwinan, dia akan mengalungkan takli pada saya. Kemudian berjalan mengelilingi api suci. Pada hari perkahwinan ini, segala kenangan indah kami terkubur di sini. Semua yang pernah kami rancangkan tak akan pernah terwujud lagi. Arman bukan lagi milik saya. Dia milik orang lain. Akhirnya saya pergi dalam terluka. Saya tak boleh lama di sini. Semua ini terlalu pahit untuk saya. Melihat wajah gembira mereka membuat saya sedih. Saya melangkah dalam lemah. Saya tak mahu menangis lagi dalam keadaan yang menyedihkan. Saya pilih untuk melepaskan dia. Mungkin benar tiada lagi ruang untuk kami. Saya pergi agar kami tidak tersakiti. Peristiwa itu sudah lama berlalu, lebih daripada 10 tahun. Kini Arman bahagia bersama keluarganya. Mereka hidup harmoni dan rukun. Melihat kebahagiaan mereka, perlahan-lahan saya akur. Jika itu yang terbaik untuknya, biarlah saya mengalah. Dahulu, saya pernah sayangkan dia. Kami juga bahagia, tetapi kemudian, saya ingin melihat dia bahagia. Andai kebahagiaan itu bukan milik kami, biarkanlah. Saya masih begini, masih bersendirian. Kini, saya sudah melupakan dan meneruskan hidup. Saya sudah mencapai impian yang pernah kami kongsi bersama, impian untuk membuka rumah anak-anak yatim. Saya gembira dan tenang. Sekurang-kurangnya saya masih boleh membahagiakan orang lain. Petikan hari ini, cinta tak selalunya memiliki kerana cinta memerlukan pengorbanan.
Lepaskan cinta itu agar kita boleh berbahagia. Bebaskan diri dan dia agar tidak terperangkap. Mungkin cinta kita itu bukanlah cinta sejati. Mengapa? Sebab cinta sejati akan kembali membawa kebahagiaan. Daripada